Apa hukum baca Yasin malam Jumaat? Dapat pahala. Apa? Pasal Yasin tu bukan komik. Yasin tu Al-Quran. Okey? Dah afdal tak baca malam? Afdal baca waktu malam. Dalil Nabi kata, man qara'a Yasin fi lailin ibtigha'a wajhallah ghufira lahu. Siapa baca Yasin pada waktu malam kerana Allah, Allah beri dia keampunan dosa. Kita yang banyak-banyak lara, banyak dosa, baca Yasin. Okey. Malam apa kita boleh baca? Ikut suka. Dah kita nak baca malam Jumaat, malam Taipusam pun boleh baca. Faham tak? Kenapa? Tidak ada larangan. Nabi kata, man qara'a Yasin fi lailin. Lailin tu baca dengan dua baris bawah, nakirah. Maknanya sebarang malam pun boleh. Malam Christmas boleh baca Yasin, malam Deepavali boleh, malam Jingle Bell pun boleh, malam apa lagi? Malam Hari Wesak, malam Raya Cina, semua boleh. Tak? Tak ada masalah. Kamu senang nak baca malam Selasa, baca malam Selasa. Kamu senang nak baca malam Rabu, baca malam Rabu. Tak kira di mana pun, siapa baca Quran, apa surah pun, Quran itu akan tolong dia hari kiamat. Betul tak? Soalan seterusnya.